Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Mampukah pemilihan Exco baharu FAM menjadi titik perubahan sebenar buat bola sepak Malaysia? Siapakah calon yang benar-benar layak mengisi kerusi yang semakin terhad? Adakah pengurangan jumlah Exco akan menghasilkan pentadbiran lebih berkesan atau mencetuskan lebih banyak persaingan? Dan yang paling penting, mampukah FAM bergerak lebih hampir ke arah standard negara maju seperti Jepun? Menurut laporan harian Metro, bekas timbalan Presiden FAM, Datuk Muhammad Yusof Mahathir, berpandangan bahawa ahli-ahli gabungan FAM bakal berdepan cabaran besar dalam memilih ahli jawatan kuasa eksekutif atau Exco baharu pada Kongres Pemilihan FAM yang dijadualkan berlangsung September depan. Pengurangan jumlah kerusi daripada 17 kepada 11 menjadikan proses pemilihan kali ini jauh lebih kompetitif dan memerlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap setiap calon yang bertanding. Perubahan struktur ini sebenarnya bukan sekadar soal jumlah kerusi yang dikurangkan. Ia adalah sebahagian daripada usaha pembaharuan yang sedang berlaku dalam FAM bagi memastikan organisasi itu bergerak ke arah tadbir urus yang lebih moden, profesional dan berintegriti. Dalam konteks bola sepak moden, organisasi yang kuat di belakang tabir sering menjadi faktor utama kepada kejayaan di atas padang. Yusof melihat situasi ini sebagai satu cabaran besar kepada ahli gabungan kerana pilihan yang mereka buat akan memberi kesan jangka panjang kepada masa depan bola sepak negara. Dengan jumlah kerusi yang semakin kecil, setiap individu yang dipilih perlu benar-benar mampu menyumbang kepada pembangunan organisasi dan bukan sekadar memegang jawatan semata-mata. Apa yang menarik, beliau turut menegaskan bahawa ahli gabungan kini memikul tanggungjawab yang lebih besar berbanding sebelum ini. Mereka bukan hanya memilih pemimpin baharu, tetapi sebenarnya menentukan hala tuju FAM untuk beberapa tahun akan datang. Dalam era yang menyaksikan bola sepak Asia berkembang pesat, keputusan yang dibuat kali ini boleh memberi impak besar terhadap daya saing Malaysia di peringkat serantau dan antarabangsa. Pengurangan jumlah Exco juga boleh dilihat daripada sudut positif. Dengan pasukan kepimpinan yang lebih kecil, proses membuat keputusan berpotensi menjadi lebih cepat dan lebih fokus. Banyak organisasi sukan di negara maju mengamalkan struktur yang lebih ringkas bagi memastikan setiap individu mempunyai peranan yang jelas dan boleh dipertanggungjawabkan terhadap keputusan yang dibuat. Selain itu, perubahan ini selaras dengan penambahbaikan yang disarankan oleh Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, AFC memberi penekanan kuat terhadap aspek tadbir urus, integriti dan profesionalisme dalam kalangan persatuan bola sepak anggotanya. Justeru, langkah yang diambil FAM boleh dianggap sebagai usaha untuk menyelaraskan diri dengan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Dari perspektif pembangunan bola sepak, pemilihan individu yang mempunyai kepakaran dalam bidang tertentu amat penting. FAM hari ini memerlukan pemimpin yang memahami bukan sahaja aspek pertandingan, tetapi juga pembangunan akar umbi, pemasaran, kewangan, teknologi, penajaan dan pengurusan bakat. Bola sepak moden memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh berbanding era terdahulu. Pada masa sama, ahli gabungan perlu melihat rekod pencapaian calon secara objektif. Populariti semata-mata tidak lagi mencukupi. Individu yang dipilih perlu mempunyai visi yang jelas serta kemampuan untuk melaksanakan perubahan yang mampu membawa manfaat kepada seluruh ekosistem bola sepak negara. Menurut kami di Nadi Sukan, kenyataan Datuk Muhammad Yusof Mahathir menggambarkan bahawa pemilihan kali ini mungkin antara yang paling penting dalam sejarah moden FAM. Ketika penyokong semakin menuntut prestasi lebih baik daripada skuad kebangsaan dan pembangunan bola sepak yang lebih tersusun, barisan Exco yang bakal dipilih perlu bersedia memikul harapan yang semakin tinggi. Malaysia mempunyai potensi besar untuk berkembang dalam arena bola sepak Asia. Namun, kejayaan itu tidak akan berlaku hanya melalui prestasi pemain di atas padang. Ia perlu bermula dengan kepimpinan yang berwibawa, sistem pentadbiran yang cekap, serta pelaksanaan dasar yang konsisten dan berkesan. Semua elemen ini bergantung kepada individu yang bakal dipilih untuk menerajui FAM.
Jika proses pemilihan dapat menghasilkan gabungan pemimpin yang berpengalaman, berintegriti dan mempunyai visi jangka panjang, peluang untuk melihat transformasi positif dalam bola sepak negara akan menjadi lebih cerah. Namun jika pemilihan dibuat atas faktor selain merit dan kemampuan, usaha reformasi yang sedang dijalankan mungkin akan berdepan cabaran lebih besar. Menurut kami di Nadi Sukan, antara perkara yang perlu diberikan perhatian oleh ahli gabungan ialah kebolehan calon untuk bekerja sebagai satu pasukan dan bukannya bergerak secara individu. Dalam organisasi sukan moden, kejayaan tidak bergantung kepada seorang pemimpin sahaja. Sebaliknya, memerlukan kerjasama erat antara semua anggota kepimpinan. Exco yang dipilih perlu mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi, berkongsi idea dan mencapai keputusan secara kolektif demi kepentingan bola sepak negara. Di samping itu, perkembangan pesat bola sepak Asia meletakkan Malaysia dalam situasi yang memerlukan tindakan lebih agresif dan strategik. Negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan dan Arab Saudi terus melabur dalam pembangunan bakat, teknologi sukan serta pengurusan profesional. Jika FAM mahu mengejar jurang tersebut, barisan Exco baharu perlu memahami cabaran semasa dan bersedia memperkenalkan pendekatan yang lebih progresif dalam setiap aspek pengurusan bola sepak. Pemilihan kali ini juga memberi peluang kepada ahli gabungan untuk membawa masuk idea-idea baharu yang mampu menyuntik nafas segar kepada organisasi. Walaupun pengalaman adalah aset penting, kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan dunia sukan moden juga tidak kurang pentingnya. Gabungan antara pengalaman dan pemikiran inovatif mungkin menjadi formula terbaik untuk memastikan FAM terus relevan dalam era yang semakin kompetitif. Satu lagi aspek yang tidak boleh dipandang ringan ialah hubungan antara FAM dengan persatuan-persatuan negeri. Exco baharu perlu memastikan suara semua ahli gabungan didengari dan diberikan perhatian sewajarnya. Bola sepak Malaysia hanya boleh berkembang dengan baik apabila wujud kerjasama yang kukuh antara badan induk dan persatuan di peringkat negeri, khususnya dalam aspek pembangunan pemain muda serta penganjuran program akar umbi. Selain itu, isu pembangunan bakat muda dijangka menjadi antara agenda utama yang perlu diberi perhatian oleh kepimpinan baharu. Ramai pemerhati bola sepak berpendapat bahawa kejayaan jangka panjang sesebuah negara bergantung kepada kekuatan sistem pembangunan pemain muda. Oleh itu, Exco yang bakal dipilih perlu mempunyai komitmen yang tinggi untuk memastikan program pembangunan belia berjalan secara konsisten dan memberi impak yang nyata kepada masa depan Harimau Malaya. Akhirnya, pemilihan Exco FAM bukan sekadar soal siapa yang menang atau kalah dalam pertandingan merebut jawatan. Apa yang lebih penting ialah sejauh mana individu yang dipilih mampu membawa perubahan positif kepada organisasi dan seterusnya meningkatkan mutu bola sepak negara. Penyokong pastinya berharap keputusan yang dibuat nanti akan melahirkan barisan kepimpinan yang berwibawa, berintegriti dan mempunyai visi jelas untuk membawa Malaysia melangkah lebih jauh di pentas Asia. Akhirnya, Kongres Pemilihan FAM pada September nanti bukan sekadar acara memilih pemegang jawatan. Ia merupakan satu detik penting yang boleh menentukan arah masa depan bola sepak Malaysia. Semua mata pasti akan tertumpu kepada keputusan ahli-ahli gabungan dan siapa yang bakal diberikan mandat untuk membawa FAM ke tahap yang lebih tinggi. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.